أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وبمنهجنا وبدراستنا وبمجلسنا بسوء أو حقد أو سحر أو فتنة فجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين ومن أراد بنا وبمنهجنا وبمشايخنا وبدراستنا بخير فوفقه على كل خير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali lagi boleh jumpa dengan para hadirin majlis ilmi yang saya kasih sekalian. Mudah-mudahan perjumpaan kita adalah perjumpaan yang boleh mengingati di antara satu sama lain, terutama dalam masalah sakut paut dengan agama yang maha murni ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada mata pelajaran kita malam ini, insya-Allah kita akan tengok sedikit sakut paut dengan masalah amalan kita ni. Okey. Kita tadi tu orang panggil dalam agama kita tu terbina di atas tiga benda yang kasar-kasar, iaitu dituntut terhadap kita sakut paut dengan masalah al-aqaid, pegangan. Begitu juga dituntut juga sakut paut dengan fardu ain kita, iaitu sakut paut dengan amalan. Amalan, nak mengesahkan amalan, tahu perkara yang batal amalan, tahu perkara yang betul dengan sunnah Nabi SAW. Dan begitu juga teras yang ketiga, iaitu sakut paut dengan kita kena bina juga diri kita, iaitu akhlak yang maha mulia. Maka tiga-tiga ni perkara yang penting belaka. Perkara yang kita sakut paut dengan kita umat Islam saat ni tu orang panggil tahap fardu ain tu, kita kena belajar belaka. Nampak tak? Maka kita mari tengok ni, kita nak sambung hak kita duk belajar ni dalam kitab sakut paut dengan kita letak sini, itu kitab Fathul Qarib Al-Mujib, syarh matn ghayat wa takrib, bagi hak Ibnu Qasim dah. Adapun hak matan ghayat wa takrib saat itu bagi Abi Syuja' Al-Asfahani. Maka kita tengok atas Fathul Qarib tu orang Palestin, adapun tuai mata tu orang ku Asfahan. Kok negeri bukan orang Arab lah. Kok negeri Asfahan ni, sakut pak tak silap saya, duduk dalam negeri Iran sekarang. Sebab ulama-ulama kita tu banyak. Mudah-mudahan saya pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, negeri Iran saat ni tu saya pohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta kembali kelik kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab asal tu negeri Ahli Sunnah wal Jamaah, bukan negeri yang diretahkan oleh mazhab Syiah Isna Al-Asyariyah situ. Nampak tak? Negeri Ahli Sunnah wal Jamaah situ. Maka saya pohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak lambat atau cepat negeri itu akan klik semula. Jadi orang panggil marji' kepada Ahli Sunnah mula, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malam ni sebelum kita nak betul di sini, iaitu sakut pak kita nak belajar ni, iaitu perkara-perkara yang sunat dalam masalah kita nak ambil air semaya. Nampak tak? Kalau kaya sunat kita belajar dah tu fardu sakut pak kita ambil air semaya. Hak 5 perkara dulu tu. Maka hak perkara sunat saat ni tu musannaf kita sebut sini, iaitu 10 perkara. 10 perkara saat ni tu salah satu daripadanya mula-mula kita kena baca bismillah. Dan selepas pada bismillah kita iring pula dengan basuh 2 tapak tangan. Maka pada malam yang maha mulia tu, iaitu perkara sunat yang ketiga, iaitu sakut paut dengan al-madmadatu wal istinsyaq. Iaitu sakut paut dengan kita kena berkomo-komo. Komo makna kata kaifiatnya kita masuk air dalam mulut, kita kunyak-kunyak gitulah. Supaya kita duk faham itulah. Tu. Dan istinsyaq ni kita sembuh.
Semua masuk air hidung, semua masuk air hidung tu semua tubik. Itu panggil al-istinsyaq. Berkomor saat ni tu kadang-kadang orang Jawi kita saat ni tu banyak ke orang Jawi kita beramal. Tetapi masuk air dalam hidung saat ni tu jarang orang beramal. Hak kita perhati tengoklah. Malaikat orang daripada orang dapat ilmu pengetahuan, orang mengaji juga, orang yang suka duduk dalam majlis ilmu tu, dia tahulah. Nampak tak? Walaupun perkara ni nampak perkara jadi remeh-remeh je, tapi kita tengok kata kaulah kita tak tahu tu berat juga. Sebab apa? Sebab perkara yang kita kena buat hari-hari. Baik. Maka ulama kita tayar ni, dah dua masalah ni, dua perkara ni seolah kata menepati satu perkara. Iaitu masalah berkomur dan serta masuk air dalam hidung. Adalah salah satu dua perkara yang jadi sunat juga kita apa ni? Iaitu kita beramal dalam masalah kita ambil air semaya. Nampak tak tu dah? Walaupun perkara sunat ni termasuk dalam perkara yang digalakkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bergalak suruh buat. Bukan bergalak suruh tinggal. Suruh kita buat. Kalau kita tengok kok balik ganjaran upah saat ni tu labah semata orang buat perkara sunat ni. Bahkan dia saat ni tu menjadi satu nak menyempurnakan amalan-amalan hak fardu ataupun amalan-amalan hak wajib. Perkara sunat ni. Nampak tak? Kadang-kadang kita ni buat remeh-remeh, buat mudah-mudah gitu je. Sedangkan sakut pak dengan amalan ni kita kena penting juga. Terutama dalam masalah fiqhul ibadat kita belajar ni dah. Tu dia. Maka kita tak lewatkan masa, kita masuk dalam bab dia iaitu hak kita nak cara amalan ni. Sama-sama lah manhaj kita ni iaitu kita baca. Kita baca daripada matan hak ulama kita tulis dan kita tengok juga ibarat-ibarat hak ulama kita syarah. Nampak tak? Kita ni kalau kita nak dengar ceramah, kita nak dengar orang kecek gapo ni boleh dah sebab boleh nak amal tu sekadar kita dengar ceramah pun tak apa dah. Nampak tak? Tetapi mumayyizatnya majlis ilmi dumyat jadidah ni salah satu pada ketua oleh syekh kita dan kita juga dan anggota-anggota kita ni kita nak mengajak kata dalam orang kita saat ni kita nak akad tarah so lagi. Iaitu boleh kita baca kitab, boleh kita terjemuh, boleh kita sampaikan dengan cara orang panggil cara mafhum. Nampak tak? Kita budak-budak adik-adik kita, anak-anak murid kita baca khutbah pun boleh. Anak-anak murid kita ceramah pun sedap. Nampak tak? Anak murid kita nama kitab pun kenal. Anak murid kita terjemuh kitab turah pun boleh. Kitab turah pun ngaji. Tu kita nak lagu tu. Nampak tak? Sebab tu sama-sama kita duduk betul dalam majlis kita ni. Iaitu manhaj kita baca. Dan baca kalam ulama serta syarah dan kita syarah pula. Klik kepada tempat kita dengan asalib, dengan cara-cara yang mudah faham. Nak mudah faham saat ni tu duduk di pendakwah dah lah. Duduk di kita masing-masing kata, demo ni kita rasa sedap, rasa pemudah faham je royak. Demo ni rasa suka sikit, rasa payah sikit. Dia tak suka para guru ni. Tuhan we tak sama dah, Tuhan we tak sama perkara ni kita tak boleh buat. Jadi tak setuju gi marilah perkara ni Tuhan we tak sama. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina wa syarihina jami'an wal madmadatu ba'da ghaslil kaffain wa yahsulu aslu sunnati fiha bi idkhalil ma'i fil fam sawa'un adarahu fihi wa majjahu am la fa in aradal akmala majjahu. Jadi apa dia kata ni? Dia kata bermula perkara yang disunat saat itu berkomoh-komoh. Berkomoh saat itu berlaku bila? Selepas daripada kamu basuhkan dua tapak tangan. Berkomoh saat itu tu selepas daripada kita basuhkan dua tapak tangan kita. Abang tu hasyiah bawah tu dia kata asyara bidzalika ila tartib bainal madmadati wa ghaslil kaffain. Dan telah isyaratlah oleh syarah kita tu. Ibnu Qasim Al-Ghazi dengan dimakian itu. Demikian apa? Dengan dimakian kata selepas daripada basuh tangan saat itu
nak isyarat kepada kata kena tertib weh. Kena buat teratur di antara orang panggil kata berkomo saat ni kena duduk lepas daripada basuh dua tapak tangan. Tak boleh weh kita nak basuh nak komo dulu baru basuh tangan, tak boleh. Nampak tak? Sebab dalam mazhab kita salah satu daripada bab tertib, saat ni tertib tu salah satu daripada rukun. Nampak tak? Di sini apabila kita royak sini ni dalam mazhab kita dia tekan sangat masalah ni. Barangkali mazhab lain saat ni tu tak tertib pun tak ada gapo. Nampak tak? Tetapi hak dalam mazhab kita tu dia nak tertib. Sebab gapo? Sebab dalam Quran sendiri bab ambil asmaya tertib. Nampak tak? Bab rukun ambil asmaya tertib molek. Nampak janguk, nampak tertib. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Mari tertib satu. Nampak tak? Maka dalam mazhab kita ni sebagai nak ittiba' turut hak dalil mari tu. Dalil daripada Quran, dalil daripada pelaksanaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak ikut nak turut tu. Tu. Sebab dia tu berkomo saat ni tu berlaku selepas daripada kita basuhkan dua tapak tangan. Itu dia. Maka nak hasilkan perbuatan kita tu betul dengan sunnah Nabi tu kena buat lagu mana? Tengok. Yang nak goyak lagi. Sedap juga kita ngaji bab fiqh dah. Kita ngaji bab fiqh ni sedap juga. Cuma syarat lah. Syarat kena wi tok guru tu hurai ya dia nampak molek, wi nampak lenek. Tu wi nampak itu tu sedap ngaji. Kita apabila kita ngaji saat ni tu ngaji dengan cara molek, baca apa boleh, terjemuh pun pandai, waktu turun betul pada wakil pun tak apa. Sedap. Kita rasa nak ngaji ni kadang-kadang nampak tak? Orang panggil kata gaduh doa. Orang mengaji pun bengau, orang mengajar pun letih. Letih belakang dua-dua. Tu jadi tak boleh. Jadi sepung kata rugi masa dia panggil. Maka baik. Dia kata nak hasilkan perbuatan kita tu betul dengan sunnah Nabi kena buat mana? Wa yahsulu aslu sunnati fiha. Dan dapat hasillah bagi asal bagi sunnah saat ni tu. Oleh asal bagi sunnah saat ni tu padanya fiha padanya. Dia kata fiha, dia tak kata fihi. Orang ngaji tu kena kaji kat situ dah. Kena dia datangkan isi dhamir tu. Sebab isi dhamir tu ada 12 tu dah. Dalam isi dhamir tu ada 12 bagi 3 pula. Orang ngaji tu kena reti benar-benar tu. Tu dia bagi 3 dia bagi isi dhamir hak bentuk mutakallim. Mutakallim ma'ahu wa mutakallim al-'azamah. Dua situ. Lepas tu dia panggil isi dhamir bentuk mukhatab. Dan isi dhamir bentuk ghaib. Kita kena ngaji tu. Apabila kita ngaji situ, isi dhamir tu ada 14 tak silap saya dah. Ada 14 huruf. 14 tu isi dhamir tu. Lepas tu dalam 14 tu bagi 3 pula. Iaitu hak mutakallim. Hak mutakallim tu dia panggil kena nahnu ana nahnu 2. Lepas tu hak mukhatab hak mukhatab ada berapa? Hak mukhatab ada 5. Anta, anti, antuma, antum, antunna. Tu. Hak mukhatab. Hak mana kata kita nak tuju perkataan agi kepada bukul tisam, bukul tisong tu. Kita anta. Tu. Anta lelaki, anti perempuan. Antuma 2 orang. Antum banyak orang. Hak untuk guna lelaki. Antunna jamak juga. Banyak orang juga. Betul kena hak perempuan. Kita pun tak main lama. Wasa pun kelupa dah. Tu. Hak gaib pun ada 5 juga. Iaitu apa? Huwa. Hiya. Huma. Hum. Hunna. 5 juga. 10 jadi 12. Jadi 12 dah. Jadi 12. Lepas tu ya 14 tu ya duduk di celah hak isim tasniyah tu. Hak lelaki, hak perempuan, hak duduk dalam hak ghaib 2, hak duduk dalam mukhatab 2. Jadi 14.
Nampak tak? Tu dia. Maka di sini kata dan hasil oleh asas sunnah padanya pada masalah berkomo tu. Fiha ai fi madmada tu lah. Fiha ai fi madmada. Sebab tu ya madmada tu ya kalimah tu kalimah isim dah dia. Tetapi isim tak ni tu bentuk muannas sebab ada tak ni. Habis dia kata fiha. Tu dia. Dan hasil oleh asas sunnah. Dia guna asas sunnah. Sebut sunnah. Nampak tak? Sebab lafaz sunnah ni kadang-kadang ya lafaz ya sakning tu banyak. Ya banyak guna Kadang-kadang sebut dengan lafaz sunat, sunnah. So kita sebut sunnah. Kadang-kadang kita sebut dengan nadab. Kadang-kadang kita sebut dengan muraghabun fih. Tu. Orang tua-tua, orang hak kita tak ada biasa belajar mana. Kita rasa pening dah. Orang biasa belajar ni tahulah. Tapi kita kata apabila ia sebut asas sunnah lagu ni dalam apa ni, dalam ilmu fiqh ni ia nak tuju kepada apa ni, nak tuju pergi kepada perwaktan yang disunat. Perwaktan yang disunat, perwaktan yang kita syarat kita menggalakkan kita kita buat. Sebab apa? Sebab ada di dalamnya ganjaran yang sangat besar. Tu dia, ma yusabu ala fa'lihi imtisalan, iaitu barang perbuatan yang diberi pahala di atasnya bagi seorang tak itu buat tu hal keadaan dia junjungkan perintah Allah. Lain dia dengan buat saat itu nak buat dia tengok-tengok. Lain dengan dia buat saat itu nak bersedak-sedak lain. Tapi hak dapat pahalanya kena imtizal. Imtizal awamirillah. Iaitu dia dengarkan nakalan daripada hadis, daripada Quran kata suruh buat, dia buat. Tunduk kepada retah. Itu baru dapat pahala. Nampak tu dah? Tu dah. Dan hasil, dapat hasil lah bagi oleh asal perwaktan sunnah kita padanya pada masalah madmadah saat ni tu hasil-hasil saat ni tu dengan memasuk air di dalam mulut kita bi idkhalil ma' fil fam, dengan masukkan oleh orang oleh air saat ni tu di dalam fam, dalam mulut kita. Mana kita masuk air lah, masuk saat ni tu sawaun adarahu fihi wa majjahu amla. Sama saja nak takmim saat itu. Kita masuk air saat itu, sama ada kita kunyak-kunyak, memusingkan air, beri kiri kanan. Bahasa kita komo. Berkomo-komo, kita buat mulut kita diguak tu. Tu dia. Wa majjahu amla. Tu sama saja tu. Kita masuk tu, kita komo-komo. Ataupun wa majjahu. Wa majjahu ni maknanya kita sepas pada kita komo saat itu, kita buai tu baik. Ataupun kita tak buai. Majja ni, sahabat tu bawah tu dia kata saat ni ni wa majjahu qauluhu wa majjahu ay tarahahu. Taraha ni makna kata membuai ia akan air. Mana ia selepas pada ia komo, ia kuat tu baik. Bahasa kita kuat dah. Tu dia. Sama ada kita komo saat ni tu. Kita komo, kita buai air tu baik ataupun kita tak buai. Nampak tak? Fa in aradal akmala. Nak tafsir ni? Jika seseorang saat ni tu nak kepada perbuatan yang sempurna, majjahu, nascaya buailah ia akan air tu. Mana suruh kita kuat lah. Sebab lepas pada kita komo tu, benda-benda duduk dalam mulut kita tu, yang ditubik ni, kita buat teles lalu tu. Kalau kita teles lalu, tak apa, tak ada gapo sebab ia benda bersih duduk dalam mulut kita. Nampak tak? Tapi kita, hak comelnya, hak sempurnanya, kita kuat tubik lah. Hak tu hak molek sekali. Tu dia. Baik. Maka, hasil lah. Perwaktan yang kita komo saat itu setara tu, kita masuk air dalam hidung, dalam mulut kita, dan kita kunyak-kunyak tu. Dalam arti kata, dalam bahasa Arab dia panggil adarahu. Saat ni tu dia kata sawaun harraqahu fi fammihi ala jawanibi. Iaitu kita bergerak dalam mulut kita. Komo kita faham lah. Kita ambil air tu, jadi nampak komo tu gerak. Gerak jawanib tu. Gerak dua pipi kita tu. Itu hasil dah. Dia panggil perwaktan komo. Kalau masuk, dia panggil masuk tu
dengan tidak apa dah, tak ada gowek dua pipi saat ni tu, jadi tak sempurna lagi. Hak naknya kita komo tu baik. Sebab apabila kita gerak-gerak saat ni tu benda-benda yang lekat kat gigi kita akan tu baik. Nampak tu dah. Tu. Maka hasil asas perkara yang disunat saat tu tu. Hasil tu sunat tu. Cuma hak nak tak sempurna kakak sempurna. So, tak payah mana sini ni. Tak payah mana yang di atas sini dia kata qauluhu wa majjahu ay ba'da idaratihi ala jawanibil fam. Kita nak kuek-kuek saat itu selepas daripada kita gerak bibir mulut kita saat ni lah. Dua pipi kita tu mana hasil kita koma saat ni tu. Wa yundabu ayyubaligha fi madmadati wastinsyaq illa fi haqqis shaimi fatuqrahu lahul mubalaghatu khasyata ifsadis saum. Ini masalah ni nak buka sikit ni. Sahabat tu lah kita hasyiah saat ni tu dia buka tu bit masalah sikitlah. Jadi panjang bicara sikit. Sebab kadang-kadang dalam kitab hasyiah saat ni tu ya seolah kata nak mari tafsir di atas tafsir tu panggil hasyiah. Seolah tu Ibnu Qasim Al-Ghazi tu mari syarah dah. Dia tu syarah di atas syarah pula. Kadang-kadang bab hasyiah ni dia bawa pergi jauh doa saat ni tu. Jadi kelanjir pada dalil tu ada juga. Apa ada juga sebab tu orang takut nak baca kitab hasyiah saat ni. Tapi orang duk mik belak-belak tu kadang-kadang dia duk gelar, dia duk baca lagi kitab hasyiah. Sebab tu kitab ni kita dalam sebuah kitab ni 3 orang syarah ni. Tuan mata iaitu Imam Abi Syuja' Al-Asfahani, lepas tu Fathul Qari, orang panggil Ibnu Qasim Al-Ghazi, lepas tu hasyiah di atas Fathul Qari pula iaitu pia kena kepada Syekh Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i, ulama Asy-Syafi'i al-mutaakhirin dia ni. Nampak tak? Maka yang meriwayat kata dia riwayat kata disunatkan kita mubalaghah dalam masalah komo dan masuk air dalam hidung. Mubalaghah ni makna kata bersangat teh lah dah. Bukan kata kunyak dengan wak-wak mai-mai tu, kita kunyak sungguh. Supaya apa? Supaya nak hasilkan sempurna, supaya we boleh tubikkan perkara hak daki-daki hak duk lagi gigi kita tu. Tu dia. Baik situ. Dia kata disunat kita mubalaghah malaikat nak istisna. Istisna ni nak kecewali tubik. Malaikat pada hak orang yang puasa. Orang puasa saat ni tu gapo? Hak ning saat ni tu maka makruhlah bagi orang puasa saat ni tu nak bersangat teh. Kerana takutnya pasiknya puasa. Nampak tak? Kadang-kadang orang puasa kita tak boleh bersangat teh sangat, terutama masuk air dalam hidung. Sebab apabila masuk air dalam hidung, masuk dalam rongga tu membawa pada batal puasa pula. Nampak tak? Pada hak orang tak puasa tu ya sunatkan kita mubalaghah. Dalam arti kata kena bersungguh. Masuk pun tak tu pakai masuk air dalam hidung tu bersungguh. Supaya apa? Tubik daki-daki daripada hidung kita, daripada mulut kita. Adapun balai masalah puasa nak beringat takut apa? Takut gibel sangat teh tu air telai. Ataupun air masuk dalam hidung, masuk dalam mulut. Situ tu. Kalau dengan sekelain lagu tu, dengan sengaja lagu tu, membawa kepada batal puasa. Itu ya masalah bab ekah tu dah, bab fikul ibadat. Supaya nak kita duduk dalam apa? Duduk dalam kerak. Duduk dalam, orang panggil, dalam garis hak syariat yang dibawa oleh Nabi kita SAW. Habis itu masalah. Itu masalah berkomo. Nah hasil asas sunnah tu lagu tu lah. So, yang kedua, wastinsyaku ba'dal madmadati. Dan kita gapo ni? Memasukkan seseorang yang ambil asma itu air dalam hidung dia. Istinsyak. Istinsyak. Tu dia. Orang panggil kata istinsyak ni makna kata tempat teh kita jari orang nak masuk air hidung ni. Hak saya duk tengok banyak sekali orang duk amal masalah air masuk dalam hidung tu, tak lain tak bukan dari kalangan orang ahli sunnah ashabul hadis kita ni banyak beramal. Begitu juga ikhwah kita daripada jamaah tabligh.
Demo ni kadang-kadang dah kita tengok apa beli ambil air semaya tu, dia mubalarah sangat masuk air dalam hidung dia. Tapi kalau lain daripada dua kumpulan ni, hak lain tu jadi jarang lah. Ya, jarang. Kalau kita pergi buat tu, hanya tuduh demo dengan wah ni lah. Nampak tak? Sebab apa kita tak tahu Sebab tu hari ni, kita ni Tuhan seolah kata ujikan kita panas baru sangat teh saat ni tu. Orang kita ni, orang ada belajar dengan hadis Nabi, duk main dengan hadis Nabi semua ni, nak semaya, apa? Nak semaya tu lah, nak semaya istisqa. Supaya boleh kita menajak pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala curahkan air daripada langit tu. Tiba-tiba boleh orang tak faham kata, oh semaya istisqa tu fak kamu dah tu. Semaya istisqa tu fak wah ni tu. Faham kita nak maya ke apa? Nak semaya hajat. Ya kena semaya hajat tu. Nampak tak? Hak ada contoh tauladan, dia tak kena. Kadang-kadang orang kecek lagu tu dah, kalau mari pada reti tu teruk lah. Kalau orang mari orang jahil pok bodoh-bodoh tu jadi hingga sikit kita tak nak mana dia tak hafal ke ilmu terhadap dia. Tetapi kalau orang duk mengajar, orang duk takhrisi pakainya subai pakai, oh malu kok orang kecek lagu tu dah. Kita kena insaf dia. Baik. Wastinsyaku ba'dal madmadati. Iaitu kita masuk air dalam hidung tu selepas daripada kita koma lah. Itu dia. Dan hasil asas sunnah padanya pada istinsyak tu. Kita tengok ibarat dah. Ya hasil tadi iaitu fiha. Sebab apa? Sebab tepat kembali dhamir tak klik pada madmadah. Madmadah muannas. Isim hak muannas. Tapi sini kata wa yahsulu aslu sunnati fihi. Padanya hasilkan oleh asas sunnah perbuatan yang disunat saat itu padanya pada istinsyak. Ya klik pada istinsyak tu, iaitu sebab kalimah tu isim juga, tapi hak bentuk muzakkar. Sebab tu kata fihi. Nampak tu dah, apabila kita perhati, tengok sikit-sikit tu hewi kepada kita, sakut pak boleh tulis, boleh karya bahasa Arab tu, kita kena turutlah kaedah ni. Ulama buat saat ni tu duduk tahap kaedah belaka tu. Sebab tu dah digalakkan kita mengajar, mengaji, mutalaah kitab-kitab lurah tu. Saya sendiri pun, amba sendiri pun, lama lah putus madah ni dah. Banyak tahu kita duk tanya. InsyaAllah kita akan boleh mula lah. Doa-doa lah kita dapat boleh kemudahan, dapat kita boleh menyudahkan hajat-hajat kita. InsyaAllah kita akan buka semula pula madah tu insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan hasilkan asa perbuatan sunat padanya, pada apa ni? Pada istinsyak tu. Pada masuk air dalam hidung saat ni tu, hasil saat ni tu takluk. Ba tu orang panggil ba harful jar. Maka harful jar tu ya asal ia kena bergantung kepada kalimah lain. Maka apabila ia bergantung kepada kalimah lain, kita tengoklah. Kadang-kadang ia bergantung kepada isim masdar. Kadang-kadang ia bergantung kepada isim fa'il, kadang-kadang bergantung pada fi'il. Maka di sini dia nak gantung pada mana? Dia nak gantung pada fi'il, yahsulu tu. Hasil saat ni tu, hasil asas sunnah saat ni tu dengan memasukkan oleh air saat ni tu dalam hidung. Memasuk seorang akan air tu dalam hidung. Salah tak? Apabila kita koma tu masuk sekali, setengah tu ia ada kaifiat, nanti kita royak tadi. Nanti kita royak tagi nah. Nanti kita royak tagi tu masuk air dalam hidung tu lagu mana? Dia kata di sini sawa'un jazabahu. Sama saja, iaitu gapo? Kita serakkan air tu binafasihi, dengan nafas kita. Bukan binafsihi tu, dia baca binafasihi. Mana kata dengan kita serak air daripada nafas kita. Sama saja kita serak air, jazabahu ay sa'adahu, meserakkan ia akan air saat ni tu dengan nafasnya ila khayashimihi wa nasarahu amla. Mana kita masukkan air dalam hidung kita, khayashim makna batas hidung ni, khayashim ni. Masukkan air dalam batas hidung tu, dalam batas hidung kita, wa nasarahu amla. Kita nak sembuh klik semula ataupun tidak. Itu dia. Mana tak kita masuk gida, kalau air masuk lain tu tak ada kapok, tapi kalau kita nak sembuh hak moleknya, sembuh sembuh. Nasara ni makna hampa. Hampa keluar. Mana hambak tu baik. Sahabat tu kata wa qauluhu wa nasarahu ay ramahu.
Roma ni asal melontar. Tapi hak sini bahasa tepat tu, kita seh tubik pula. Kita masuk air, kita seh tubik pula. Tu gitu. Tu hasil asal sunnah tu. Hasil asal perbuatan jadi sunat. Maka dapatlah fadilat sunat tu. Tu dia. Baik. Maka di sini dia kata wa nasarahu amla. Tapi kalau kita nak sempurna, kita nak buat lagu mana? Hak sempurnakan perbuatan sunat kita tu. Fa in aradal akmala. Apabila kamu tahu gitu dah. Tahu kata nak? Tahu kata asal perbuatan sunat tu memasukkan air dalam hidung. Siapa di batas hidung, sama ada air tu nak seh tubik semula ataupun nak ngekar masuk dalam hidung tu, ikutlah. Tapi apabila mu tahu gitu dah, hak sempurna lagu mana? Fa in aradal akmala. Dan jika ia seseorang saat ni tu kan nak perbuatan dia sempurna, nasarahu. Nasdaya hendaklah ia tu hamba keluar tubik akan air tu. Nasarahu huwa. Tu nasara tu fa'il. Maka fa'il takdir huwa. Hu tu i'rab jadi maf'ul. Abak tu saya terjemah tanah. Hambalah oleh orang ambil asmaya tu, seh tubik lah oleh orang ambil asmaya tu. Seh tubik apa? Seh tubik air yang masuk dalam hidung itulah. Tu. Kalau gitu, hak sempurna lagu tu, kalau gitu kita kata ulama kita tak bak madmadah dengan istinsyak tu duduk sekali. Hak cara nak buat lagu mana? Kalau kita nak komo selalu serta masuk air dalam hidung kah kita nak asing? Komo suku, masuk air dalam hidung suku. Hak molek, hak mana hak molek sekali ya? Tu soalan. Soalan mari. Maka musannif jawab kita nak wal jam'u bainal madmadati wastinsyak bi thalathi ghurafin yatamadmadu min kullin minha summa yastanshiku. Jam'u saat itu afdalu minal fasli bainahuma. Maka syarah kita ya tarjih kata hak lebih baik saat itu kita hipus sekali. Jam bukan wasal. Kalau jam saat itu tu kita komo serta masuk air dalam hidung. Mana air tu lah. Air tu lah. Mana kita ambil air tu kan? Kalau sunat ni, kita ambil air saat itu, kita masuk dalam mulut kita serta masuk dalam hidung sekali. Boleh buat kalau kita biasa buat tu. Kalau tak biasa buat tu, masa payah juga. Nampak tak? Tu cara kita nak amal betul dengan sunnah Nabi SAW melalui para ulama ni. Itu dia. Sebab majlis ilmi kita ni dah kita sama-sama lah kita nak belajar, kita titi ikut balik mazhab. Mazhab ni apa? Mazhab ni iaitu satu pertengahan kita nak gerti, iaitu nak turut dalam orang panggil satu madrasah ni. Madrasah mana? Madrasah mazhab duk belakang Imam Syafi'i. Itu panggil mazhab, tak ada bid'ah pun mazhab ni. Nampak tak? Cuma kita kata dalam mazhab tu ada ajaran-ajaran yang hak ganjil ke, hak syaz ke, hak tu kira lah mula. Tapi nak ayat ataukah kita nak pergi buai tak usah turut mazhab langsung ni? Tak ada. Nampak tak? Walaupun di ayah ajak ke tu setengah-setengah daripada guru-guru, hak tu ya ada juga lagu tu. Tapi hak kita belajar, hak sah majlis ilmi kita ni, kita nak duduk dalam mazhab. Dalam arti kata, takdim, nak belajar dalam masalah cabai bab furuk ni, kita tak jadi terik sangat. Dalam masalah bab amalan tu. Nampak tu dah? Tu dia. Maka dalam masalah ni, dalam masalah komo dengan masalah air masuk hidung tu, hak mana hak lebih molek? Dua cara saat ni. Cara kita komo serta air masuk dalam hidung selalu kah kita nak asing, fast, buat suku-suku. Maka syarah kita dalam mazhab Syafi'iyah saat ni tu, ya, gayatan hak lebih afdal saat ni tu kita buat sekali. Hak lebih afdal. Tu dia. Hak lebih afdal kita buat sekali. Jangan kita asing. Hak tu hak molek sekali. Hak tu hak molek sekali. Nampak tu dah? Tu. Maka di sini ni dalam masalah ni kita tengok ulama-ulama kita pun ya tarjih gitu juga. Ya tarjih gitu juga. Kata
Kata hak lebih molek saat ni tu iaitu kita hipung. Hak kita dah tengok hak saudara-saudara kita beramal tu pun comel dah tu. Hak comel hak kena dah tu buat lagi lah tak ada gapo pun. Kadang-kadang duk diselisih di antara masalah rajih dengan marjuh gitu jelah. Kadang-kadang hak ni nak buat hak ni, kadang-kadang nak buat hak ni, benar sunat ke? Tu dia. Baik, dia kata di sini iaitu hipung di antara koma dengan masuk air tu bisalasi hurufin. Mana kata salah hurufin itu mulut. Bisalasi hurufin kau ya huraikan ni. Iaitu bisalasi hurufin yatamadmadu kulli minha summa yastansyaku. Mana kata masuk ke mulut ni serta kemudian masuk air dalam hidung. Afdalu minal fasl bainahuma. Terlebih comel. Terlebih comel daripada mana? Daripada kita asing di antara kedua. Itu dia. Seolah kata jama'u baina bisalasi warin, mana kita cebok 3 kali. Masuk kali. Ada kata setengah tu sekali je. Ada kata setengah tu sekali saja. Tak ada apa. Tapi hak nak di sini hak nak tanya kata hak mana lebih afdal. Hak tu lah. Maka hak kita duk buat tu hak comel dah lah tu. Hak comel dah. Abang sini dia kata sini kita nak sikit sini molek dah. Wa yusannu qauluhu rahimahullah wa yusannu ayyastansira. Dan disunat seorang saat ni tu kena apa ni? Kena hamba tubik. Kena seh tubik air kita masuk saat ni tu. Lagu mana rupa? Bi'an nak taswir yang salah. Bi ayyakhruja ma fi anfihi min ma'in wa adha. Iaitu dengan kita mengeluarkan seseorang saat itu mengeluarkan akan apa yang ada dalam hidung dia. Gapo apa dalam hidung tu? Daripada air kita masuk saat ni. Dan daripada daki-daki hak dalam hidung. Iaitu kita mengeluar tu baik. Seh tu baik lah. Makna gitulah. Kalau bahasa-bahasa kita tetap mengeluar deh. Kalau bahasa kita, iaitu kita seh tu baik benda hak dalam hidung kita tu. Kerana terdapat daripada khabar hadis daripada Sahih Muslim. Apa tak? Hadis daripada Sahih Muslim dia kata mana? Ma minkum min ahadin. Mana-mana daripada kamu, daripada orang mukmin saat ni tu, daripada seorang daripada kamu saat itu tu yatamadmadu summa yastanshiku, berkomo ia kemudian masuk air dalam hidung ia, maka buailah mengeluar ia akan air saat itu illa kharrat khataya wajhi wa khayashimihi. Tak lain malaikat gugurlah oleh khataya, oleh dosa-dosa yang hak ada daripada muka dia, daripada hidung dia. Tu dia. Ini ada panggil sakut pak apa ni? Allah kata, Nabi kita royak atau jadi gugur juga dosa-dosa kita. Daripada kita basuhkan koma tubik dan apa ni? Dan buai air tubik pada hidung tu. Kharrat khataya wajhihi wa khayashimihi. Gugur juga. Tu dia. Patu lagu mana kesalahan dari muka dari hidung manusia tu? Wal muradu bi khataya wajhi wa khayashimihi saat itu as-saghairu, iaitu dosa-dosa kecil. Okey, ulama kita bagi dosa tu tubik kepada apa ni? Tubik kepada dua. Dosa besar, dosa kecil. As-saghairu. Lagu mana saghairu? Kastima'i bil udhunailil muharrami. Seperti kita duk dengar dengan dua telinga kita tu, dengar akan perkara yang haram. So, wakash apa ni? Wakashamir raihati imra'atin ajnabiyyah. Tu. Iaitu kita duk siung-siung bau hak perempuan yang sah nikah dengan kita. Nampak tak? Tu dia, bau dia tu. Maka kadang-kadang kita bau lah lewat Allah dah. Dia tu bagi perempuan tu seolah kata dia tu aurat dah. Muzahir aurat dah sebab perempuan ni tak boleh sangat test sangat pakai bau. Tiba-tiba ia pakai kita pergi bau juga. Kita buat kita duduk kat tu.
Nampak tak? Kita nak lari tak boleh hidung kita ni ya bukan benda boleh lari, nampak tak? Maka perkara tu akan tubik daripada gugur juga dosa-dosa tu. Tu dia. Molek sini ya royak. Ya royak di sini. Baik. Maka itulah masalah yang kita nak royak kepada saudara-saudara kita pada malam yang maha mulia ini, insya-Allah Subhanahu wa taala. Maka nampak lagi kita pergi nampak panjang tu dah. Sakut pak dengan so lagi tu qauluhu wa mashu jami'ir ra's wa fi ba'di nusakhil matni wasti'abur ra'si bil mas. Iaitu kalau sunat yang so lagi iaitu sakut pak dengan apa ni? Sakut pak dengan kita kena sapuhkan semua kepala kita tu. Lagu mana kita mari tengok pada perjumpaan sekali lagi insya-Allah Subhanahu taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basir bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.